Di peringkat 25 sebenarnya daripada awal Ramadan kita menyampaikan semangat melebihi 1,000 orang sebenarnya. Hari ini 400 orang dan kita telah jalan pada minggu lepas dengan program Ziarah Kasih telah berjalan sebanyak 120 orang. Sebelum Ramadan tadi, di awal Ramadan sebanyak 300 orang juga telah disampaikan semangat dan pada minggu pertama Ramadan bersama dengan Tun seramai 150 orang. Jadi jumlahnya melebihi 150 orang yang menerima sumbangan dan tidak termasuk anak-anak OKU yang dalam 25 yang kita dah kena pasti hampir 200 orang, boleh mencapai kepada 1,400 orang dalam 25 yang menerima berkongsi nikmat raya lah pada tahun ini. Alhamdulillah atas sumbangan ni dapat bantu nak raya lah. Boleh beli belanja raya. Terima kasih pada yang beri. Yelah, dengan bantuan ni pun kita dengan rakyat kawasan ni ucap terima kasih banyaklah sebab boleh meringankan beban kita orang masing-masing.